Jumpa lagi bersama Uncle Dan, iaitu di ruangan bagaimana menjual lukisan dan bagaimana kita boleh mendapatkan hasil daripada karya seni kita. Kepada pemula-pemula pelukis yang untuk menyertai pameran dan mungkin ini membuatkan secara full time sebagai seorang pelukis, dan juga kepada pelukis yang dikatakan baru naab ataupun kepada pelajar-pelajar yang ingin menceburi di bidang seni lukis dan juga craft. Jadi itu adalah sebagai satu tip dan juga motivasi kepada anda semua. Harus diingat bahawa untuk menjadi seorang pelukis tadi, seperti yang Uncle Dan katakan tadi, iaitu untuk menjadi seorang pelukis, menjual karya seni secara sendiri dan mendapatkan uang daripadanya, ada 4 yang seperti Uncle Dan katakan tadi. Iaitu pertama, melalui pameran, sama ada pameran persendirian, pameran solo ataupun pameran berkumpulan yang berada di galeri-galeri swasta ataupun berada di negeri-negeri ataupun museum. Yang kedua, kita boleh membuka open booth di shopping kompleks. Uncle Dan pernah menyertainya dan hasilnya amatlah menggalakkan. Seperti yang Uncle Dan pernah buat di Angkor Mall, Uncle Dan pernah buat di Lot 10, di mana tempat-tempat pelancongan dan juga tempat-tempat orang memeditasi sini. Jadi itulah strategi yang Uncle Dan lakukan. Uncle Dan ada juga membuat art demonstration. Sempena-sempena jika ada pameran, jadi Uncle Dan offerkan diri untuk membuat free demonstration kepada aktiviti-aktiviti seni ataupun apa-apa exhibition yang diadakan berkaitan dengan seni. Jadi di situ, selain daripada kita mendapat free, jadi kita dapat menunjukkan kepada orang ramai itulah hasil kerja dan itulah siapa kita. Selain daripada itu juga, kita boleh membuat secara mengajar. Uncle Dan pernah dijemput oleh membuat demonstration dan juga mengajar di tempat-tempat seni ataupun di sekolah-sekolah seni. Jadi di situ ada strategi di mana hasil seni kita bukan datang melalui wang sahaja. Ia datang dalam berbagai-bagai cara. Ada juga yang membuat tawaran kepada Uncle Dan untuk membuat demonstration di hotelnya. Dia memberi percuma. Dia memberi makan, minum dan tempat tinggal percuma. Kita hanya duduk melukis dan buat demonstration, dan jualan hasil karya tersebut, hasilnya semua dapat kepada kita sendiri. Itulah kelebihan-kelebihan kita menjadi seorang pelukis. Dan kalau dengan caranya kita boleh berkarya dan boleh hidup dengan karya seni lukis. Dan semoga kita berjumpa lagi di siaran-siaran di channel lain pula bersama Uncle Dan. Dan semua itu adalah satu motivasi kepada anda yang baru naab untuk menjadi seorang pelukis, untuk pamerkan karya kepada orang ramai, dan bagaimana untuk menjual lukisan dan bagaimana kita mendapatkan hasil uang daripada karya seni kita. Berjumpa lagi di lain rancangan bersama Uncle Dan dalam topik yang lain pula.